dan kepada pekerja yang dapat gaji, dengar video ni betul-betul kalau tak nak duit anda hilang. Dapat je gaji hari ni, esok terus habis. Dapat gaji hari ni, minggu depan dah habis. Ini adalah perkara biasa yang berlaku dalam kalangan kita. So, hari ni saya nak kongsikan satu cara bila mana tuan-puan dapat je gaji, tuan-puan kena alihkan 10% daripada gaji tuan-puan kepada simpanan. Sebagai contoh, kalau gaji tuan-puan RM2,000 setiap bulan, maka tuan-puan kena alihkan RM200 setiap bulan. Kalau gaji tuan-puan RM1,000 setiap bulan, tuan-puan kena alihkan RM100 setiap bulan. Jadi tuan-puan, simpanan ini adalah untuk simpanan kecemasan ataupun simpanan jangka masa panjang. Dan tuan-puan tak boleh usik simpanan ni. Kalau gaji tuan-puan RM1,000 setiap bulan, maka tuan-puan kena simpan RM100 setiap bulan. Tapi kalau tuan-puan simpan je selalu bocor, simpan hari ni RM100, minggu depan dah guna. Simpan hari ni RM100, lagi dah guna ya. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-puan tak berjaya buat simpanan. Jadi tuan-puan kena tukar cara, tak boleh guna cara sama. Jadi tuan-puan kena tukar cara simpanan. Tuan-puan cuma alihkan duit simpanan tuan-puan kepada bentuk emas. Simpanan emas ni lebih bertahan lama, tak bocor dan tidak terguna. Sebab apa tuan-puan? Sebab sifat emas ni, sifat dia untuk menyimpan, berbeza pula dengan duit. Sifat duit ini adalah untuk berbelanja. Jadi tuan-puan, bila dapat je gaji, terus alihkan 10% daripada gaji tuan-puan kepada simpanan emas. Ingat, simpan dulu baru belanja. So, dapat satu, cik komen. Jangan lupa follow.